untuk menjelaskan beberapa perkara. Macam yang semua orang dah sedia maklum, yang isteri saya sudah pun memfailkan fasah. Dan saya hormati apa tindakan yang dibuat. Hanya saya nak beritahu kat sini, saya tidak akan melepaskan isteri saya kerana saya punya alasan saya yang tersendiri, yang saya rasa belum masanya untuk saya berkongsi dengan anda semua. Apa yang boleh saya beritahu di sini untuk setakat ini adalah, saya mohon kesabaran daripada pihak-pihak yang tertentu untuk memberi saya ruang dan masa, kerana saya tahu apa yang sedang saya usahakan. InsyaAllah satu masa nanti bila sampai pada waktunya yang tepat, akan saya kongsikan dengan anda semua insyaAllah, kepada isteri saya, Nur Nilam. Abang harap awak boleh bersabar dan